Orang yang paling jahat di muka bumi ni, kata Nabi, adalah orang yang jadi batu api. Dia mengadu domba. Patutnya kita kerja orang Islam ni mendamaikan bergaduh. Tak, dia kerja je bakar lain. Dia menyemarakkan lagi pergaduhan antara kumpulan-kumpulan. Yang kedua, orang yang suka, pertama tadi batu api. Yang kedua, orang yang gemar mencerai-beraikan orang yang bersahabat. Orang tu berkawan, awak kerjanya cocok supaya kelahi. Oh, tak boleh. Itu bukan sifat orang beriman. Yang ketiga, manusia paling jahat atas muka bumi ni, kata Nabi, orang yang suka mencari kekurangan pada orang yang tak buat salah. Kalau dia tu kaki maksiat, benda kita cari kesalahan dia untuk kita nak beri pengajaran. Sebagai contoh, orang tu ajaran sesat ke apa, tak apa. Ini dia orang baik, dia tak ada kesalahan yang kita nampak, tapi kita korek. Ini masalah. Orang tua-tua pesan suruh jaga tepi kain je. Dia bukan jaga tepi kain, masuk dalam kain. Dia cari sampai dapat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jangan jadi golongan ini yang Nabi sebut sebagai manusia paling jahat di muka bumi. Salah satunya adalah kelahi lah. Dia menjadi ejen orang kelahi. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Dia dalam satu riwayat ada 3 golongan yang Nabi sebut Allah laknat golongan ni. Oh, Allah laknat ni habislah. Allah kalau laknat tuan-tuan, dia tak cara dah kehidupan kita. Pandai engkau lah, carilah kehidupan yang lain. Kata Umar Al-Khattab, Nabi pernah pesan, salasatun yal'anuhumullahu ta'ala yawmal qiyamah rajulun raghiba an walidayh. 3 jenis manusia yang dilaknat Allah dunia sampai akhirat. Pertama sekali, orang yang benci mak ayah dia. Ingat orang muda-muda, mak ayah kita tidak sempurna, tapi jangan kurang hajar sangat. Kita memang baik pergi masjid semua, ayah kita main daun teruk je kerja, tapi dia tetap ayah kita. Dia tetap mak kita. Walaupun kita habis Quran, mak kita semayang pun tak, kita tak boleh hina. Tu mak ayah kita. Hatta kalau mak ayah kita kafir sekalipun, dia tetap mak bapak kita. Jadi orang yang membenci mak ayah dia, dia laknat. Jadi tak payahlah adik-adik kita ni benci ke mak ayah. Mak mungkin dah, ayah benci semua ke ayah. Kesnya sikit, ayah menikah muda selagi, marah suruh kan. Bukan ayah tu ada girlfriend. Ni contoh, bukan membela, tidak. Nak ngelak kelahi, jangan kelahi, biarlah dia kahwin. Ni contoh. Yang kedua, kata Nabi, wa akharu sa'a fi tafriqi baina rajulin wa imra'atin liyakhalufa 'alaiha ba'dahu. Yang kedua, orang yang dilaknat oleh Allah dunia akhirat, orang yang berusaha siang malam menceraikan sepasang suami isteri. Dan yang lebih celaka lagi, bila orang tu dah bercerai, dia pula jadi pengganti. Ni dia panggil penyonda, tukang sonda. Tak kira lelaki, perempuan, sama saja. Yang perempuan pun sama, dia tengok suami orang ni handsome, kerjaya bagus, dapat pula bonus 3 bulan. Oh, dia pun ngorak lah orang lelaki ni. Kacau rumah tangga orang, cerai. Akhirnya dia pula kahwin dengan orang lelaki, tukang sondol. Oh, itu Allah murka. Kita runtuh masjid. Bukan saya goda, saya kenyit mata je. Tangan tak tepuk sebelah, tak bunyi. Sama juga orang lelaki, dia minat pada bekas girlfriend dia, girlfriend zaman sekolah. Girlfriend tu dah jadi isteri orang. Dia mengoreknya pula, la ilaha illallah. Akhirnya tebus talak, bayar beratus ribu, sanggup? Tak boleh. Awak ngorek orang, tak boleh. Carilah hal lain, bunga bukan sekuntung. Baik tu, jangan sibuk sangat WhatsApp geruk sekolah ni. Kan jumpa balik girlfriend lama, baik tak payah lah. Kita jadi tasawuf sudah, gente tasbih. Jangan percaya kan benda begitu. Bala, kawalan kena kuat. Yang ketiga, wa akharu sa'abil ahadis bainal mu'minina liyata'adaw wa yatabaghadu. Golongan ketiga, orang yang berusaha supaya orang Islam ni dia benci sama sendiri. Dan kebencian itu dia berjaya buat dengan cara hasutan. Ni hadis
riwayat Ad-Dailami. Sebab itu kita ni berhentilah jadi orang yang menyebabkan orang jadi kelahi. Berhentilah jadi penyebab kepada orang jadi cerai-berai. Berhentilah. Kita orang Islam ni, Nabi suruh jadi pendamai. Orang kelahi kita damaikan, bukan orang yang dah berdamai kita kelahikan. Bukan kerjaan kita. Sebab itu kita berkawan, carilah orang yang tak mengganggu kehidupan orang. Orang kalau kita berkawan suka mengumpat, bergosip, ini tak sesuai kita berkawan. Ingat puan-puan, ibu-ibu ya, kita kalau duduk borak dengan orang yang kerja memburukkan orang, usah berkawan dengan orang begitu. Kita kena ada kawalan kita. Kerana orang yang suka cerita orang, dia tak ada harga dalam masyarakat. Orang mulia, mereka bercakap tentang ilmu. Orang biasa bercakap tentang benda. Tapi orang kecil, dia bercakap tentang manusia. Kerana akal yang tinggi, dia memikir idea, nak bina bangsa. Orang akal sederhana, dia memikir harta, nak ngejar dunia. Tapi akal kecil, dia hanya memikir aib manusia. Kerjanya nak memecah belah sesama saudara. Itu orang, kita jangan kawan.